Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa uswatina Sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidi du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin adada anfasil makhluqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina shiratakal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman shahiha walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Jauhar Taman Sentosa, yang dikasihi seluruh para pendengar ilmu muslimin dan muslimat, semoga kita semua mendapat keampunan dan rahmat Allah Jalla wa ala. Amin Allahumma amin. Kita hadiahkan Al-Fatihah ini kepada Tuan Pengarang Kitab Almarhum Al-Alim Al-Alamah Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyayikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah. Dapat lagi kita menyambung pengajian pada malam ini pada membicarakan ilmu fardu ain aqidah, pada menghuraikan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Maka kita menyambung lagi pembacaan kitab Hidayatus Salikin, kitab Jawi lama saya, halaman 19 baris pertama. Masuk pada sifat wajib bagi Allah yang ke-17, kaunuhu ta'ala hayyan. Yang mana sifat ini termasuk dalam kategori sifat ma'nawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid daraini amin.
Berkata Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, ke-17, yakni ke-17 daripada 20 sifat wajib bagi Allah. Hayyan, iaitu kaunuhu ta'ala hayyan. Artinya, arti hayyan yang hidup, yang berkeadaan hidup, yang maha hidup. Kaunuhu ta'ala hayyan, hal keadaan Allah yang maha hidup. Maka wajib atas kita, setiap mukallaf, yakni yang baligh lagi aqil, wajib dua perkara. Pertama, wajib tahu, dan kedua, wajib beriktikad. Dua kewajipan kita. Wajib tahu, wajib beriktikad. Tahu dan beriktikad apa? Tahu dan beriktikad bahawa wajib pada akal kita. Mesti pada akal kita. Iktikad yang pertama, Allah bersifat kaunuhu ta'ala hayyan. Hal keadaan Allah yang bersifat penghidup. Atau hal keadaan Allah yang maha hidup. Yang bersifat dengan hayyan. Satu iktikad. Satu iktikad lagi, wajib kita ketahui dan beriktikad bahawa mustahil bagi Allah, sungguh-sungguh tidak bagi Allah, mustahil pada akal kita Allah bersifat kaunuhu mayyitan, hal keadaan Allah mati, atau hal keadaan Allah bersifat hal keadaan Allah yang tidak bersifat penghidup, tidak bersifat hayyan. Itu mustahil, sungguh-sungguh tidak pada akal kita. Itu dia melazimi sifat ma'ani, iaitu sifat ma'ani hayah. Hayah ma'ani kaunuhu ta'ala hayyan ma'nawiyah. Baik, kita tak bahas panjang lah tu, sebab kita dah bahas sifat hayah ni masa sifat ma'ani dulu, tentang Allah tu hidup, sedia kala hidup, bukan dengan roh, bukan dengan nyawa, bukan dengan makan minum, bukan dengan apa-apa. Kerana Allah bersifat hidup dengan sifat hayahnya. Dan dalil kaunuhu ta'ala hayyan ini kita tak baca dah lah, kerana dalilnya sama dengan dalil sifat hayah, baik dalil nas Quran hadis maupun dalil akal. Terus sifat ma'nawiyah ni dia tak bahas panjang. Kalau saya ada bahas panjang tu, ada keterkaitan beberapa isu, baru saya tarik panjang sikit. Kalau tak, sifat ma'nawiyah ni dia terus je, sebab perbahasan panjangnya pada sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah tu melazimi sifat ma'ani, itu saja. Kemudian ke-17, ni kalau kitab lama ni tambah lagi ulama Palembang. Syekh Abdul Samad ni Palembang. Palimbani, ulama Palembang. Ulama Palembang, ulama Jawi Nusantara kita. Tapi jadi ulama besar di Mekah. Palembang. Dia saing-saing ulama Fatani, Syekh Daud. Pengarang kitab Musalli, pengarang kitab Bughiyatul Tulab. Syekh Daud Fatani itu ada cucu saudara. Syekh Daud Fatani ni dia orang Padani. Jadi ulama besar di Mekah. Ulama Jawi kita. Ulama Melayu kita, Fatani. Jadi ulama besar di Mekah. Syekh Daud Fatani ni dia ada cucu saudara. Syekh Muhammad bin Ismail Fatani. Syekh Muhammad bin Ismail ni punya sayang dengan Syekh Daud, tok saudara dia, sampai letak nama tok saudara dia dekat ujung nama dia, Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Tak kenal rasa anak tu. Tapi kitab tu ayah-ayah, ibu-ibu kenal.
Syekh Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani ni pengarang kitab Matla'il Badrain. Oh, kitab kenal. Pengarang kitab tak kenal. Okey, baik. Jadi saya nak baca ni, kalau bahasa Malaysia kita, ke-18. Bahasa Melayunya, ke-18. Tapi dalam kitab ni bukan ke-18, ke-18. Indonesia kan 8 kan? Indonesia kan Palembang. Nah, ke-18. Ke-18 lah tu. Ke-18 sami'an, iaitu kaunuhu ta'ala sami'an, daripada sifat sama', artinya yang maha mendengar. Jadi pada sifat kaunuhu ta'ala sami'an, wajib atas setiap mukallaf kita ni yang akil dan baligh tahu dan berintiqad. Tiap-tiap sifat kewajipan dia sama. Wajib tahu, wajib berintiqad. Apa? 2 intiqad. Wajib tahu dan berintiqad. Yang pertama, mesti pada akal kita, yakni wajib bagi Allah bersifat dengan kaunuhu ta'ala sami'an, hal keadaan Allah yang maha mendengar. Hal keadaan Allah yang maha mendengar ataupun hal keadaan Allah yang bersifat sama. Itu satu intiqad. Kemudian intiqad yang kedua, sungguh-sungguh tidak, mustahil pada akal kita, mustahil Allah bersifat kaunuhu asamma. Kaunuhu asamma, hal keadaan Allah yang peka, hal keadaan yang tuli, hal keadaan Allah yang tidak bersifat sama. Ini mustahil pada akal kita, yang wajib kita berpegang pada intiqad kita. As-sama ni summun. Ada satu ayat tu kan, summun, bukmun, umyun. Nah, summun peka, umyun buta, bukmun bisu. Itu semua mustahil pada Allah. Kemudian dalil kaunuhu ta'ala sami'an adalah dalil bagi sifat sama yang kita dah urai sebelum ini. Terus ni dah tinggal sami'an basiran mutakalimah ni, terus jalan aja ni, tak ada urai. Nanti dekat bawah tu nanti baru kita masuk. Kemudian yang seterusnya ke-19. Ke-19 basiran, iaitu kaunuhu ta'ala basiran, artinya yang melihat. Kalau basar, pelihat, sebab dia wujud. Kaunuhu ta'ala basiran ni dia tak wujud, tapi hanya sungguh, yang mana Allah bersifat dengan sifat itu, tapi sifat itu tak wujud. Kalau sama, kalau basar, Allah bersifat dengan sifat tersebut, bahkan sifat itu wujud pada zat Allah, maka dipanggil pelihat, sama. Kaunuhu ta'ala basiran, Allah bersifat dengan sifat tersebut, tapi sifat tersebut tidak wujud pada zat Allah, hanya sungguh. Jadi kaunuhu ta'ala basiran artinya hal keadaan Allah yang maha melihat. Yang mana wajib pada tiap-tiap mukallaf ni akil lagi baligh, tahu dan berintiqad. Yang pertama, wajib bagi Allah, yakni mesti pada akal kita bahawa Allah bersifat kaunuhu ta'ala basiran, ataupun mesti pada akal kita bahawa, ataupun wajib bagi Allah bersifat dengan sifat kaunuhu ta'ala basiran, hal keadaan Allah yang maha melihat, hal keadaan Allah yang bersifat basar. Samalah tu, cuma perbezaan ayat. Hal keadaan Allah yang maha melihat, hal keadaan Allah yang bersifat basar. Baik. Satu intiqad lagi, mustahil.
Mustahil pada akal kita sungguh-sungguh tidak bahawa Allah bersifat summun. Summun, kejap, bukan summun ni. Tadi kaunuhu ta'ala a'ma. Summun tadi bagi sami'an. Ni basiran, ni a'ma, umyun. Nah, umyun. Kaunuhu a'ma. Sungguh-sungguh tidak, yakni mustahil pada akal kita bahawa Allah bersifat kaunuhu a'ma, hal keadaan Allah yang buta, atau hal keadaan Allah yang tidak bersifat basar. Jadi tiap-tiap sifat dia ada dua pegangan. Pegangan yang wajib pada akal dan pegangan yang mustahil pada akal. Pegangan pertama mesti pada akal kita, yakni wajib bagi Allah bersifat kaunuhu ta'ala basiran, hal keadaan Allah yang maha melihat, hal keadaan Allah yang bersifat basar. Satu intiqad. Intiqad yang kedua, mustahil pada akal kita sungguh-sungguh tidak Allah bersifat kaunuhu a'ma, iaitu Allah bersifat hal keadaan Allah yang buta, atau hal keadaan Allah yang tidak bersifat sama. Itu mustahil pada Allah. Mustahil pada akal kita bahawa Allah bersifat dengan buta. Itu dua pegangan iman. Baik. Dan dalil bagi sifat basar, dalil bagi sifat kaunuhu ta'ala basiran adalah dalil yang sama pada sifat basar. Baik. Dalil sifat basar ni senang je nak ingat. Ayat-ayat yang mengatakan wa huwas sami'ul basir. Basir, basar. Maha mendengar, maha melihat. Wa huwas sami', dan dialah yang maha mendengar. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Itu surah Al-Isra. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 1. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kalau pada ayat surah Al-Isra tu Allah maha mendengar apa? Allah maha mendengar tuhmahan orang kafir pada Rasulullah SAW berkenaan Mi'raj tu tipu. Tuhmahan orang kafir Allah maha mendengar. Keimanan para sahabat, terutamanya Sayyidina Abu Bakar pada peristiwa Isra' Mi'raj, Allah maha mendengar. Dan Allah maha mendengar rintihan kesedihan Nabi SAW ketika kematian isteri, ketika kematian isterinya, siapa isteri pertama dia, Siti Khadijah. Siti Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, dan kematian pakciknya Abu Talib. Rintihan kesedihan tu Allah sami', maha mendengar. Tuhmahan orang kafir Allah sami'. Keimanan orang beriman Allah sami'. Golongan yang memperolok-olokkan Nabi, yang ngejek-ngejek Nabi daripada golongan ahli kitab, Allah sami', maha mendengar. Tu wa huwas sami' dekat ayat tu, Allah maha mendengar. Kan ayat itu kan subhanalladzi bi'abdihi, lupa ayat tu. Nah, ayat surah Al-Isra tu lah. Jadi hujung dia wa huwas sami'ul basir. Jadi Allah maha mendengar apa peristiwa tu. Dan Allah maha melihat apa? Allah maha melihat orang kafir tuhmah Nabi, orang maha melihat orang beriman, beriman pada Nabi tentang Isra' Mi'raj. Allah maha melihat ahli kitab memperolok-olokkan Nabi. Allah maha melihat kabilah-kabilah yang datang ketika hari Rabu sebelum maghrib, hujung asar, ketika Nabi berjanji. Tentang datang kabilah ni dalam peristiwa Isra' Mi'raj,
ada dua peristiwa. Ini kita selit sikit. Ada dua peristiwa Allah memerintahkan matahari jangan bergerak. Ada dua peristiwa. Peristiwa pertama ketika Sayyidina Abu Bakar lambat nak masuk saf. Lambat nak masuk saf. Ketika tu subuh. Waktu subuh Sayyidina Abu Bakar terlambat nak pergi berjemaah. Setengah riwayat kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Kalau riwayat yang Sayyidina Ali tu mengatakan Allah menahan matahari daripada terbit supaya subuh masih ada. Itu satu riwayat. Satu riwayat lagi mengatakan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni, kalau pakai riwayat Sayyidina Abu Bakar, Allah bukan tahan matahari. Allah perintah malaikat Jibril tahan tengkuk Nabi daripada bangun i'tidal. Sebab apa? Sayyidina Abu Bakar ketika lambat datang berjemaah, dia berjalan kaki. Tengah nak jalan kaki nak pergi masjid tu, nak cepat ni. Sebab dah lambat. Ada pula orang tua kat depan. Akhlak sahabat ni, aduh hai. Tak terbuat kita. Akhlak sahabat ni, orang tua kat depan. Orang tua tu jalan lambat. Hegeh jalan. Dia nak cepat ni. Kalau kita buat apa? Potong kan? Potong lah. Kan kita buat apa-apa pun. Sayyidina Abu Bakar tak potong. Tak potong. Dia nak potong. Orang punya hormat lah kat orang tua. Tak potong. Jalan. Fikir ni sekarang kalau aku ikut orang tua ni lambat ni. Dia buat apa? Dia dokong orang tua tu. Dia dokong orang tua tu sampai depan masjid. Mungkin orang tua tu pun kurus ke apa kan. Dia jalan-jalan. Orang tua ni lambat sangat ni. Aku nak pergi berjemaah. Kan Nabi dah habis berjemaah dengan sahabat yang. Dia pun angkut orang tua ni, dokong, jalan sampai depan masjid. Sampai depan masjid, nak masuk masjid. Orang tua tu tak masuk. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, kenapa tak masuk? Orang tua tu kata, aku Yahudi. Orang kafir. Kan subuh gelap, mana nampak? Bukan jalan terang macam ni. Dia tak tahu yang dia dokong tu orang tua kafir. Yahudi. Sampai depan masjid, orang tu tak masuk. Dan Abu Bakar dapat tahu dia Yahudi, tak apa lah, Sayyidina Abu Bakar masuk. Kalau kita lah tak cukup dengan menyumpah, maki orang tua tu, celaka dah lah kafir, menyusahkan aku. Akhlak kita lah. Kalau kita sekarang tak dokong, kita nampak katalah apik kan. Sini banyak Cina kan. Apik bawa ke. Aku nak pergi subuh kat Jauhar ni. Lambat kan. Bohon. Dah potong tu. Dah hon tadi. Potong. Potong tak cukup dengan hon. Rem pula. Punya marah. Akhlak kita. Ke laut. Serban atas kepala. Kopiah atas kepala. Akhlak la ilaha illallah. Potong pun dah okey dah. Yang pergi maki orang tua tu, pergi horn, pergi rem enjin kereta, rem motor tu buat apa. Jadi masa dah dokong, orang tua Yahudi tu tak masuk, Sayyidina Abu Bakar masuk. Tengok-tengok Nabi tengah rukuk. Nabi tengah rukuk. Rakaat pertama Nabi tengah rukuk. Tengok Nabi tengah rukuk tu, Sayyidina Abu Bakar terpacul pada mulut dia. Alhamdulillah. Dapat rakaat Jadi tak masbuk. Masih muafiq. Masuk-masuk. Masa sebut Alhamdulillah tu. Yang pertama, Allah perintah malaikat Jibril tahan tengkuk Nabi daripada bangun i'tidal. Supaya Sayyidina Abu Bakar sempat masuk berjemaah. Kita kalau lambat, ada Allah nak tahan tengkuk imam. Nasib lah kau situ. Kalau i'tidal, tambah lagi rakaat. Dan wakanya memang. Dalam hadis sebut tentang dia. Dalam hadis sebut Sayyidina Abu Bakar. Dalam Quran tak sebut.
Mana sebut Sayyidina Abu Bakar dalam hadis? Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar dalam Gua Sur. Dalam hadis sebut Sayyidina Abu Bakar. Dalam surah Taubah tak sebut Sayyidina Abu Bakar. Idhuma fil ghar, dan kedua mereka itu di dalam gua. Ghar ni gua kecil. Gua kecil, tara-tara macam bilik lah macam tu. Tak besar mana. Dua orang tu pun adalah ruang-ruang sikit. Gua kecil. Kalau kahfi, gua besar. Kahfi gua. Ghar pun gua. Ghain, alif, ra. Ghar. Idhuma fil ghar, dan kedua mereka itu dalam gua. Kedua mereka itu, yang pertama tahu dah Rasulullah SAW. Yang kedua siapa? Orang tahu sahabat je. Jadi nak tahu sahabat ni siapa, rujuk hadis. Hadis menceritakan Sayyidina Abu Bakar yang bersama dengan Nabi dalam Gua Sur. Tu jangan main-main Sayyidina Abu Bakar ni. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar, siapa yang mengingkari keimanan Sayyidina Abu Bakar, dia kafir. Dia kata Sayyidina Abu Bakar bukan Islam lah, kafir orang tu. Murtad. Tapi kalau mengingkari keimanan sahabat lain, tak murtad, fasik. Sayyidina Umar bukan Islam dia. Sayyidina Uthman bukan Islam dia. Dia tuduh sahabat tu kafir. Hukumnya berdosa besar, tak murtad orang. Tapi kalau dia kata Sayyidina Abu Bakar kafir, dia murtad. Ini tingginya makam Sayyidina Abu Bakar. Kerana itu Syiah ada 3 golongan. 2 Syiah, Syiah Ghulah dan Syiah Rafidah dihukumkan kafir. Syiah yang lagi satu ni Syiah Ja'fariyah. Syiah ni dihukumkan fasik, dia tak murtad. Kerana dia masih menerima Rasulullah SAW itu sebagai pesuruh Allah, masih mengimani wahyu diturunkan kepada Nabi, cuma menyusun sahabat tu dia salah susun. Dia letak Sayyidina Ali nombor 1, mengatasi Sayyidina Abu Bakar. Itu ulama hukumkan fasik, berdosa besar. Tak kafir. Kerana susunan sahabat tu bukan perkara intiqad, tapi perkara afdaliyat. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni sebut Alhamdulillah. Pertama, Allah perintah malaikat Jibril tahan tengkuk Nabi daripada bangun i'tidal 1. Kemudian bila Sayyidina Abu Bakar dapat qiyam, tamakninah, kemudian rukuk, tamakninah, dapat rakaat. Masa malaikat Jibril lepaskan tengkuk Nabi, turun wahyu. Wahyu apa? Allah suruh tukar takbir intiqal. I'tidal tu Allahu Akbar, bukan sami Allah. Allahu Akbar, bangun, i'tidal. Tapi dengan sebab tadi Sayyidina Abu Bakar ucap Alhamdulillah, turun wahyu, Allah suruh tukar takbir kepada tasmi'. Tasmi' intiqal. Mana? Sami Allahu liman hamidah. Tukar. Sebab Sayyidina Abu Bakar ucap Alhamdulillah. Kalau kita lah masuk surau, tengah rukuk, Alhamdulillah, situlah tak ada turun wahyu ni. Tak ada turun wahyu ni. Sayyidina Abu Bakar lain. Dia sebut Alhamdulillah nak masuk saf, tukar takbir kepada tasmi'. Jadi takbir intiqal ni takbir masa bergerak, maka tasmi' masa bergerak. Jadi sami Allahu liman hamidah lain, Rabbana lakal hamd lain. Sami Allah nak baca bila? Masa angkat kepala. Sami Allahu liman hamidah, tu bacaan dia. Dah bacaan i'tidal mana? Rabbana lakal hamd. Sami Allah bukan bacaan i'tidal. Sami Allah bacaan tasmi' intiqal. Tasmi' perpindahan, masa pindah rukun. Sami Allahu liman hamidah. Dah i'tidal lah. Dah i'tidal, Rabbana lakal hamd. Ni ada imam masa bangun senyap. Tapi bukan imam sini ya, imam-imam tua jarang, imam muda banyak. Bayi-bayi saya ngaji Jordan, Mesir, macam-macam lah. Sudan, bangun tak tasmi' intiqal pun dia buat benda makruh. Bangun senyap tu makruh. Makruh. Dia senyap. Dah i'tidal lah. Sami Allahu liman hamidah. Kau sami Allah benda. Kau dah habis bergerak. Berdiri tu Rabbana lakal hamd, bukan sami Allah. Sami Allah masa bergerak. Tu kalau tegur tu, masa muka marah. Imam
Tak boleh kena tegur. Imam tua, dia tak payah tegur, dia buat betul. Nah, imam muda. Nah, sampai ustaz siapa nak tegur? Ustaz kelulusan apa nak tegur? Mentang kita kelulusan tak besar. Nah, sampai tak puas hati cari sijil akademik ustaz tu. Nak tengok sijil akademik ustaz tu. Daripada mana? Ni tegur-tegur orang gini. Ambil kita editor salikin, lempuk kat kepala dia. Kitab ni ada sebut ni. Nah, sombong mana? Ada satu imam tu, imam tua, ada satu surau, dia tegur imam muda ni masjid. Imam tua ni surau. Dia tegur imam masjid ni. Tapi masa tu dia singgah semayang. Dia tengok imam ni buat makruh tu lah, masa bergerak tu senyap, dah berhenti bergerak baru dia Sami Allah, baru dia Allahu Akbar. Jadi masa tegur tu, dah lah imam tua yang tegur, dia tak tahulah orang tu imam. Kira orang tua lah tegur. Terima sudah lah. Dia kata, awak siapa? Awak siapa? Ente tak kenal anak siapa kan? Awak siapa? Imam tu jawab apa? Saya tukang besi je. Dia tak kata dia imam. Saya tukang besi je. Tak terima ni. Buat apa kelulusan sijil tinggi-tinggi luar negara belajar overseas? Kalau bergerak tu pun masih buat benda makruh. Rugi duit aja belajar jauh-jauh. Belajar kuliah maghrib cukup dah. Tak buat dah benda makruh. Reti dah masa bergerak tu, sebutlah zikir tu, Sami Allah. Maka bila imam Sami Allahu liman hamidah, maka yang makmum jangan pandai-pandai ikut Mekah. Kadang-kadang yang jadi Bilal Mekah Masjidil Haram bukan mazhab Syafi'i, tapi mazhab Hambali. Jangan pandai-pandai ikut. Kenapa kat Mekah buat macam mana? Imam Sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana lakal ham. Rabbana lakal ham itidal. Engkau tengah nak bangun, bukan Rabbana lakal ham. Kita mazhab Syafi'i. Maka nak bangun tu Sami Allah. Dia nak ngikut Mekah. Tengok TV, pergi umrah, masa puasa tarawih. Jadi bila dia rukuk, imam bangun dah, Sami Allahu liman hamidah. Dia angkat kepala ni, Rabbana benda. Sami Allah. Rabbana tu dah berdiri intidal. Bukan tasmi' intiqal Rabbana tu. Tasmi' intiqal Sami Allah. Allah Rabbi. Habis bukan cara kita lah yang imam Sami Allah, kita Rabbana, bukan cara kita. Kalau dia nak juga buat, dia kena bangun saing imam. Imam rukuk, dia rukuk. Biasanya Bilal lah ni. Jadi bila imam Sami Allah, dia kena bangun sama-sama. Yang makmum belakang ni, yang Bilal ni, Sami Allahu liman hamidah. Dia pun Sami Allah sama-sama dengan imam lah. Jadi bila dah sama-sama berdiri, yang Bilal ni, Rabbana lakal ham. Betul lah. Tapi bangkit sama-sama tu, makruh. Makruh bergerak pula. Qaul dhaif kata masih harus. Qaul mu'tamad makruh gerak saing dengan imam ni. Jadi tak payahlah nak Rabbana macam suasana ke Mekah. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Kalau nak juga lambat sikit lah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Dia jarak sikit. Tak apa lah. Macam ni lah, macam beri salam masa tarawih. Tarawih, tahiyat akhir. Imam cepat betul. Agaknya tak baca selawat Ibrahimiyah rasa. Dia baca selawat sampai sunat abad je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad rukun, wa ala ali Sayyidina Muhammad sunat abad. Dia bagi salam. Yang Bilal ni nak ngejarkan imam. Sebab Bilal nak sebut apa? Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Ya Tawwabu ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Fadlan minallah tu nak kejar tu.
Tak nak bagi ada jarak. Jadi imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, fadlan min Allah. Bila Bilal bagi salam? Imam bagi salam kedua je dia dah fadlan. Ke dia bagi salam serentak ke imam? Makruh. Nah, makruh. Nak ngejar cepat benda tarawih sampai macam tu. Tak apalah imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun bagi salam. Jaraklah sesaat dua. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Fadlan minallahi wa ni'mah. Lambat sikit. Tapi yang imam cepat tu, tinggallah selawat Ibrahimiyah. Baik. Maka ketika peristiwa tu berubahnya takbir intiqal kepada tasmi' intiqal, satu. Yang kedua, Allah menahan tengkuk Nabi daripada bangun. Kalau ambil riwayat Sayyidina Ali, Allah menahan matahari daripada waktu subuh habis. Okey, kalau ikut menahan matahari, itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua, masa Nabi balik daripada Isra Mi'raj balik, masa tengah cerita-cerita tentang peristiwa apa semua ni, satu tak ingat puak kafir ataupun puak ahli kitab, dia tanya. Kan masa balik Nabi cerita, Nabi terserempak dengan kabilah unta. Ada unta warna ni bawa barang ni, ada unta kabilah ni bawa barang ni, warna unta tu begini. Jadi kabilah tu menuju ke Mekah. Yang dengar ni ada orang kafir, ada orang beriman, ada ahli kitab. Jadi antara ahli kitab atau orang kafir, dia tanya, bila kabilah tu sampai sini? Nabi dapat wahyu, Nabi kata hari Rabu petang lepas asar. Masa yang Nabi sebut, masa yang Nabi ditanya tu, masa Nabi balik Mi'raj, Rabu, Selasa, Isnin, Ahad, hari Ahad. Nabi balik daripada Mi'raj tu hari Ahad. Nabi kata lagi 3 hari, Isnin, Selasa, Rabu lepas asar. Penduduk kota Mekah pun tunggu. Lebih-lebih lagi orang kafir. Dia nak ngalankan Nabi ni. Ya ke Muhammad tu hari Rabu lepas asar. Tunggu hari Rabu pun sampai. Hari Rabu pula dah lepas asar. Dah lebih-lebih kurang nak dekat maghrib ni. Dah mula redup matahari tu. Dan nak maghrib dah nak senja. Katalah lagi setengah jam sebelum maghrib, lagi 20 minit sebelum maghrib, kabilah tak sampai lagi. Orang kota Mekah tunggu dah. Nabi pun tawakal lah pada Allah. Sebab tu wahyu tu. Tunggu. Orang-orang mula sebut. Kata lepas asar hari Rabu, tak sampai pun. Dah mula dah bunyi. Kemudian beberapa minit nak maghrib, Allah tahan matahari. Allah tahan matahari, jangan bagi asar tu habis. Sampailah kabilah-kabilah tu ke kota Mekah. Kalau tak tahan matahari, kabilah masuk dah maghrib. Kata hari tu asar, ni dah maghrib. Jadi Allah bantu Rasul dia. Semua tu dalam pentadbiran Allah belaka. Jadi Allah tahan matahari, kabilah pun sampai. Benarlah dakwaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu selingan kita mengisahkan tentang sami Allahu liman hamidah tu. Sami, macam mana boleh masuk situ tu? As-sami'ul basir. Dalil sifat sami'an dan basiran. Itulah dalil ayat yang sama. Tu kaunuhu ta'ala sami'an wa huwa sami', kaunuhu ta'ala basiran al-basir wa huwa sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Surah Al-Isra ayat pertama, surah ke-17. Baik, nanti kita sambung sifat maknawiyah yang terakhir, yang ke-20. Ke-20 mutakalliman, wallahu a'lam bissawab. Kita beri laluan azan insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, nanti kita akan sambung pada kuliah kita minggu hadapan hari Selasa waktu maghrib.
pada sifat yang terakhir pada sifat 20 dalam sifat maknawiyah, ke-20 mutakalliman, wallahu alam bisawab. Jadi dengan itu saya mohon ampunan maaf di atas kekasaran bahasa, ketelanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak. Jika ada salah di dalam penyampaian, saya mohon ampunan maaf. Tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ورزقنا فهما صحيحا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.